Okey, Assalamualaikum pada semua subscriber Abiwan. Okey, hari ni Abiwan nak unboxing bukan unboxing lah, kita nak tengok kotak antara kotak Yamato. Ini kotak Yamato ni kira kotak yang lama punya lah, makros yang lama punya. Okey. Ni kotak makros yang lama Dia sekiranya 1/60 1/60 vest dengan yang Abiwan beli kat Jepun hari tu adalah Tamashii Nation Store dekat, kita beli kat Tamashii Nation dekat store dekat Akihabara. Hari tu harga dia plus ratus-ratus jugalah, tapi dah sampai kat Malaysia ni memang harga ribu lah, memang mahal lah. Okey, dibuat oleh Bandai DS Chokin, tapi yang kita boleh tengok barang ni memang mantap mantap. Sebab apa saya cakap mantap? Okey, kita tengok ni tadi saya ada buka satu tadi. Saya dah tengok satu lah. Okey. Ini tak buka lagi. Okey. Ni barang ni memang mantap. Okey dah. Kita tengok barang ni mantap ke tidak. Okey, jadi kita unboxing lah. Ni kita dapat cuma seorang boleh dapat 2 atau 3 biji saja. Tahu dia tak boleh lebih lah. Tengok pun dah tahu betapa mantapnya kapal terbang ni. Ini Hikaru Ichijo punya kapal terbang Okey, jadi perbezaan dia kita boleh tengok dekat sini dia siap bagi stand Okey, kapal terbang ni lebih besar daripada scale 1/60 lebih besar Yang ini mungkin 1/60 lagi besar dan lebih mantap lagi Okay, jadi pada sesiapa yang berminat boleh hubungi saya lah kalau nak beli saya ada 2 satu yang kecil sikit 1/60, tapi ni dengan super part lah. Harga dia nanti kita PM lah. Okay, yang ini memang saya dapat 2 saja, mungkin saya nak simpan satu lagi saya nak jual lah. Okey, jadi inilah perbezaan dia antara besar dan kecil, sebab ni limited store edition untuk dekat kedai dekat, kalau kita nak beli pun dekat Tamashii Nation saja, tapi masalahnya only in Japan saja keluar dekat luar negara tak ada. Jadi kita beli Japan kena pergi beli dekat sana. Okey, terbaik, mantap.